dapat laporan polis. Wow. Berkenaan dengan apa yang mereka buat. Dia kata, kami telah mengemukakan bukti, dia kata. Wow. Kan dia kata lah, media press conference tu kan. Amat dahsyat. Amat dahsyat. Kami dah ada bukti tentang apa yang Rafizi bawa. Kita minta polis siasat. Baik, saya baca dan semua laporan polis mereka sama. Okay, dia just copy paste lah. Tapi 2-3 orang buat. Baik. Saya baca, saya namakan salah seorang tu, Azhari bin Awam, nombor kad pengenalan sekian-sekian, ingin membuat laporan polis berhubung satu kandungan video yang dibuat naik melalui TikTok @cerita Pulau Pinang bertajuk Panas, projek Mandiri atau projek Khianat. Wow. Okay, Mandiri ni adalah budak-budak Mandiri lah. Okay, budak-budak Mandiri yang hari itulah yang demo itu. So dia bagilah link tu. Membongkar rangkaian dana asing dan dalang di balik tabir, dia kata. Baik. Pada 16/5/2026 lebih kurang pukul 10 pagi, semasa berada di rumah beralamat sekian-sekian di Pulau Pinang, saya ingin membuat laporan polis berhubung pendedahan maklumat sulit yang saya terima berkaitan dakwaan penyelewengan dana asing dan ancaman terhadap kedaulatan negara. Okey, dia kata dakwaan penyelewengan dana asing. So maksudnya dia kata bahawa Mandiri seleweng dana asing. Yang pertama. Dan kedua, mengancam kedaulatan negara. Okey, itu yang kedua. Dia kata isu utama terdapat dakwaan. Dakwaan dia orang tak boleh nak buktikan pun, tapi dia kata ada dakwaan berdasarkan satu video. Dana berjumlah lebih 1.5 juta daripada organisasi luar dikenali sebagai Tides Foundation. Yang dikaitkan dengan agenda globalis. Melalui sebuah proksi tempatan iaitu Mandiri Development Center. 1.5 juta. Individu terbabit disebut ialah Rafizi Ramli. Disebut nama Rafizi. Dia sebut nama Rafizi. Berani ya? Berani. Dan nama orang ni pun sebenarnya kalau Rafizi nak saman boleh. Tapi tak apa, dia sebut nama Rafizi. Disebut di dalam video tu dia katakan menggunakan dana tersebut membina empire persepsi dan membiayai tentera cyber daripada golongan anak muda pekerja praktikal dengan bayaran RM1,700 seorang. Allah Akbar. Dia dapat 1.5 juta, dia bayar RM1,700. Betul-betul lekeh. Okey, tapi dia kata Rafizi terlibat. Dekat mana bukti ataupun apa bukti yang dibawakan Rafizi terlibat tu? Dia kata daripada video. Okey, dia claim duit itu masuk dalam Mandiri Development Center. Ada tak dia buktikan Mandiri Development Center tu milik Rafizi? Atau 1.5 juta ni masuk dalam akaun Rafizi? Tak ada. Okey, saya baca lagi. Dia kata tujuan dana. Dana tersebut didakwa digunakan untuk menggerakkan naratif radikal di media sosial dan jalanan atas demokrasi dan hak asasi. Namun, dipercayai bertujuan menjual kedaulatan negara kepada pembida tertinggi. Katanya. Sedap ayat tu. Salah guna dana. Terdapat dakwaan bahawa dana tersebut telah disalahgunakan untuk kepentingan peribadi termasuk pembelian kenderaan mewah seperti Peugeot 408 dan Nissan Almera ketika rakyat sedang bergelut dengan kos sara hidup. Peugeot 408 dan Nissan Almera tu kenderaan mewah. Mewah. Tergolong dalam kenderaan mewah. Miskin betul dia orang ni kan. Nissan Almera mewah. Jom sorang nak Nissan Almera. Okeylah. Nissan Almera dengan Peugeot 408 mewah. Tapi dia tak sebut pula siapa yang salah guna dana. Dia tak sebutlah siapa guna dana. Dia beritahu tak kereta second hand ke bukan kereta second hand? Tak cakap pula kan. Dia kata tujuan laporan, saya membuat laporan ini supaya pidana membuat siasatan, kesahihan dokumen sulit yayasan pendanaan asing tersebut. Dia kata aliran wang masuk ke akaun Mandiri Development Center dan kaitan dengan YB Rafizi. Dia kata duit itu masuk dalam Mandiri. Dia suruh polis siasat apa kaitan dengan Rafizi. Oh, bukan dia bawa bukti, dia suruh polis siasat. Dia suruh polis siasat. Apa kaitan dengan Rafizi? Kau ingat polis tak kerja lain ke? Aduh. Dia macam ni, saya nak bagi tahu kepada sekpur lah. Sekpur. Yang kaki jilat lah, saya kata lah. Termasuk Pak Mustafa Mansur sekali lah kaki jilat, saya kata. Minta maaf. Ni saya minta maaf Pak Mus, tapi saya tak minta maaf lah kan. Sebab Pak Mus dah jatuh ke level yang sangat rendah. Bermain dengan persepsi, bukan persepsi pun, fitnah sebegini Pak Mus. Ya Allah, saya kata Pak Mus ni orang yang baik yang saya tahu bagi tazkirah dan sebagainya, tapi boleh bermain dengan fitnah. Ini bukan level permainan otai lah. Bukan. So called otai. Tak sepatutnya berada di level ni. Bukan. So dia kata pengkhianatan, ancaman keselamatan negara, omlam-lam dan sebagainya. Okey, aliran masuk wang ke dalam Mandiri Development disuruh kait ada tak dengan Rafizi. Tuan-tuan, kalau dibuat laporan polis, sepatutnya dibawa, inilah di akaun bank Rafizi yang kami dah dapat. Bukti print screen mengatakan dia masuk dalam akaun Rafizi. Detail bukti lah. Kena ada lah. Kemudian bila ditanya pada Mandiri, Mandiri menjawab, dia kata dia menafikan perkara tersebut. Tapi Mandiri mengatakan kalaupun adakah mereka mendapat geran? Ya, ada. Tetapi dia tak cakap kepada siapa. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, saya dedah rahsia dekat sini lah. PKR pun, Parti Keadilan Rakyat,
parti gerakan, parti-parti di Malaysia pun mendapat dana daripada luar negara tau. Ya. Wartawan boleh ambil kata-kata saya ni. Kalau Sekpur mengatakan ini salah, siasat sekali Parti Keadilan Rakyat yang mengambil dana daripada luar negara. Kalau ini salah, saya sanggup bagi keterangan daripada siapa dia ambil duit tu. Memang ada detail. Tak macam Sekpur lah suruh siasat dulu. Suruh siasat. Tak, saya tahu daripada siapa. Saya tahu organisasi mana. Ya. Dan organisasi itu daripada luar negara. Wow. Belum lagi tuduhan saya tempoh hari, ketua cabang dapat tunai. 10,000 seorang. 10,000, 40,000 setahun. Ya, setahun lah. Tapi ketua cabang dapat tunai, tak masuk akaun bank. Cash. By hand. By hand, satu cabang. Kata 200 cabang, berapa juta? Bukankah itu penggunaan dana ataupun pengubahan wang haram? So, Sekpur berhati-hati. Kita takut, bukan kita takut, saya tak takut pun. Tapi kamu cakap macam ni, jangan lupa bahawa Parti Keadilan Rakyat pun sama. Iyalah. Dan saya rasa orang-orang yang duduk dalam Sekpur ni pun bukan kesemuanya orang keadilan. Bukan. Ya, ada yang daripada Amanah, ada yang daripada UMNO Totok dulu. Kan? Yang tak tahu pun mengenai sejarah keadilan. Dan yang ada Parti Keadilan tu pun dia tak tahu apa yang berlaku ni. Saya tahu. Tak percaya, kalau tak percaya Sekpur, saya minta mohon Sekpur ni kumpul korang punya, pergi jumpa YB Fuziah Saleh. Tanya dia tentang dana pendanaan daripada luar negara. Benar tak benar? Kenapa Fuziah Saleh is? Pergi tanya. Jangan tak payah, ni tak payah bukti. Kamu tanya dengan Setiausaha Agong Parti Keadilan Rakyat, Dr. Fuziah Saleh, berkenaan dengan pendanaan Parti Keadilan Rakyat daripada luar negara. Betul tak betul? Tak, tuan-tuan, saya tak nak buka cerita ni sebab saya tahu dia macam ni. Pendanaan daripada luar negara itu bukan salah. Selagi mana dia mengikut prosedur yang betul. Mengikut prosedur lah. Tetapi kalau kamu kata hanya kerana dia dapat dana daripada luar negara itu salah. Menjadi satu kesalahan. Jadi kamu fitnah kata dia. Buktikanlah. Bahawa dia telah menyalahguna dia kata beli Peugeot 408 dengan apa? Nissan Almera. Ya. Tu pun belum tak tahulah second hand ke baru. Tak buktikan apa buktinya. Dia kata ada bukti. Saya tak nampak daripada ni. Contohnya Peugeot 408 itu dimiliki oleh si fulan bin si fulan daripada Mandiri, nombor plate sekian apa semua. Buktikan. But it's not evidence. No. Macam mana kau dapat? Ni saya dapat semua. Semua dia orang punya police report saya dapat. Tak, yang best suruh polis siasat. Jadi kalau cerita macam ni tuan-tuan, suruh polis siasat. Boleh tak saya suruh polis siasat sekarang ni PKR? Boleh tak saya suruh polis siasat gerakan? Saya suruh polis siasat UMNO. Tak habis kerja polis. Tak habis kot. Tak habis. Setakat dah nak suruh siasat. Tanpa saya membawakan bukti, tak habis. Jadi orang kata pakai liong lah. Pakai liong lah. Jadi di situ kita kena faham Syah, bahawa bila otai jatuh dah ke level macai, kita kata, bagi saya memalukan lah. Tuan-tuan, ni baik. Hari itu, Amsyar telah mengemukakan satu invitation lah. Kita kata, kerana Ceplos menuduh bahawa apa orang kata, Rafizi songlap tentang AM. Jadi Amsyar mencabar dia orang untuk mengadakan perdebatan. Benar. Apa yang berlaku? Cuba cerita sikit. Pada hari ini, Saudara Datuk Taufik Iskandar sekali lagi lari. Kamera hang sana. Kamera saya sini. Bukan tu. Saudara Taufik Iskandar hari ni lari lagi. Lari lagi. 2 video dia buat hari ni, tuan-tuan. Kan? Yang pertama sekali saya nak bagi tahu, kalau dengan cicak mengkarung pun tak berani nak berdepan, janganlah langkau ke barisan naga. Okey. Saya nak bagi tahu dekat Datuk Taufik Iskandar dan saudara Adib Just Attack kot, yang baru ni yang keluar, dia kata terima sahutan tu. Tak ada masalah untuk kita berdebat. Dan kita akan keluarkan video ni pun secara live nanti. Kan? Dan yang pertama sekali saya nak ingatkan, tak perlulah ganjak tianggul tu sehingga 360 darjah. Ya? Yang pertama, kita nak berdebat ni mengenai isu AM. Kenapa kita nak berdebat mengenai isu AM? Sebab kamulah saudara Taufik Iskandar yang mengeluarkan fitnah ini. Orang pertama. Dan kita nak lihat di sini, yang pertama sekali, mana fakta? Where is your fact and your figure? Itu yang kita nak lihat dan kita nak memperlihatkan kepada rakyat. Kalau nak cerita mengenai perkara-perkara yang umum ni, saya rasa tak perlulah untuk kita berbahas. Ya? Kayu ukurnya tiada di situ. Umum, saya dengan Abang Is, kita dah bagi satu kayu ukur Abang Is. Berdebat mengenai AM.
Jadi kita takkan beranjak lah daripada kayu ukur yang kita berikan. Bukan sebab kita takut dan sebagainya. Kita yang mengeluarkan invitation itu. Kenapa kita nak takut? Kenapa dia nak ubah? Kenapa nak kena ubah? Adakah disebabkan tak ada fact and figure? Ataupun dia takut sebab memang dia fitnah? Ya. Jadi di sini saya nak tegaskan lagi sekali kepada ceplos-ceplos. Ya. Debat ini masih dibuka. Sampai pukul 3 petang lah. Petang bila tu? Petang esok. Esok tu berapa bulan? Ya. Esok tu berapa bulan? Esok tu 17 hari bulan lah. Hari ni 16. Hari ni 17. Hari ni 17. Esok 18. Sorry. 18 hari bulan hari Senin. Ya. Pukul 3 petang. Ya. Kalau dia tak jawab juga? Memang bacui lah. Okey, hampa nak kata yang kami tak berani dan sebagainya. Sebab apa? Kita tak sahut debat reformasi. Saya rasa bukan level-level kamu lah untuk nak berdebat dengan saudara Iswardi dan juga saudara Faizal Rahman. Berbahas dulu dengan saya. Kita tengok ke mana arahnya akan datang. Ya? Dan jika tiada arah melintang, bukan kata 1 lawan 2, 1 lawan 3 pun kita tak ada masalah. Tapi kayu ukurnya masih lagi sama, Faiz. Debat mengenai isu AB. Sehingga pukul 3 esok ni, kita bagi lagi ruang. Sebagaimana mereka bagi ruang kat kita lah untuk menjawab, kita jawab lah. Kita jawab. Dan kita lihatlah bagaimana mereka akan jawab nanti. So kita kena faham tuan-tuan, bila kita menyentuh soal fitnah. Ni politik fitnah ni, ni bukan kali pertama politik fitnah. Datuk Seri Anwar Ibrahim difitnah isu liwat. Tak kita kata itu fitnah, kita tak pernah mengatakan itu isu betul. Memang fitnah. Diusung tilam ke sana ke sini, kita yang membela mengatakan itu fitnah. Tiba-tiba mereka ni, orang yang sama menggunakan cara yang sama untuk mengenakan Rafizi Ramli. Benar. Jadi bila dia guna cara yang sama untuk mengenakan Rafizi Ramli, the only way adalah untuk kita call them out, menyentuh isu fitnah itu. Betul. Kan? Tak ada pula dulu masa zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim kena fitnah liwat, kita ajak berdebat, tak ada pula UMNO masa tu nak bawa isu tentang ekonomi ke, tentang Anwar Ibrahim jadi timbalan Perdana Menteri. Tak, kita bincang isu liwat. Kayu ukurnya adalah liwat lah. Sama lah juga di ketika mana kita berbahas mengenai isu 1MDB. Kayu ukurnya 1MDB lah. Bukannya kita tanya Najib buat reformasi ke tak? Bukankah kita tanya Najib ni buat pembangunan ekonomi ke tidak? Itu saja. Cerita 1MDB, kita cerita 1MDB. Tak, kadang bukan tak faham lah, tapi itulah mentaliti. Jadi sampai pukul berapa? Sampai pukul 3 petang esok. 3 petang esok. Baik. Saya tambah sikit. Okey, habis dah cerita tu lah pukul 3 petang. 3 petang. Tapi saya nak bawa, lupa pula tadi cerita tadi tentang Sekpur. Pendanaan George Soros. Pendanaan George Soros yang semalam kita bangkit kan. Okey, saya